nak buat planning. Okay, kita planning Ada kena ada tu. Assalamualaikum Cik Tah. Waalaikumsalam. Okey, saya ingat nak interview sikit Cik Tah lah tentang okey. pasal kafe Cik Tah ni. Okey. Cik Tah ada open order betul? Grup kafe. Kafe kan. Selalu Cik Tah ada buka apa nak kata open order tu petang-petang betul. Macam nasi goreng pun semua petang-petang. Macam Cik Tah ada terlepas pandang tak? Macam pesanan yang selalu kan bila main peak hour tu main kali masuk tu lama betul kan. Kadang-kadang dia tu macam dia masuk banyak dok. Kadang kita tengok ni, kita dah tulis dok order ni. Kadang-kadang ada juga terlepas pandang. Kadang-kadang dia jadi gitu tu dia macam order personal. Lepas tu ada setengah tu yang datang apa ni walk in direct kan. Time tu lah dia jadi macam kita terlepas. Kadang-kadang kita macam tengok WhatsApp kok. Kita tak tanda hak kita ambil dah order. Ada student mari macam cik tahu saya punya tertinggal tak buat. Macam tu lah. Kadang-kadang tu nak kata hari-hari tu tak juga kadang-kadang lah. Untuk soalan kedua pula kan Cik Tah. Ada tak yang contoh Cik Tah dah buat makanan siap-siap, dah sampai kafe Cik Tah dah tutup dah betul. Tapi banyak order yang tak ambil lagi. Ada tak? Ada juga. Ada kadang-kadang Cik Tah WhatsApp personal lah. Kadang Cik Tah dalam grup. Cik Tah letak kat depan tu siap-siap tulis harga nama sikit-sikit, dia akan datang ambil dan mungkin Cik Tah tinggal QR kan. Tinggal makanan pun senang untuk dia nak pembayaran pun mudah lah. Masalah kami nak buat kami nak design satu sistem yang boleh buat notification tu automatic lah. Dia kalau dah siap tu masuk dekat customer. Kalau ada gitu lagi senang, tak payah susah-susah. Cik Tah memang berminat lah minat usaha design tu. Lepas tu kami nak suggest untuk Cik Tah untuk dipakai dalam Cik tahu muju baru kalau ada pembaharuan senang. Jadi mudah kerja orang panggil. Okay. Okey lah, yang tu saja daripada saya yang saya nak tanya Cik Tah. Okey. Kalau ada apa-apa lagi nanti saya akan inform balik ke Cik Tah. Okey. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cik Tah. Sama. Buat apa Akmal? Buat apa? Kena cari DFD ni, kena buat kerja DFD. Beres. Faris. Jangan tengok. Jangan tengok. Baik tu Faris. Benda bahaya. Apa ni Mu? Apa Mu? Tak lain. Oh, tak ada lain pula. Dah siap untuk tu kafe sistem kita. Menu untuk customer. Apa nama? UI untuk customer. Kita boleh pesan makanan nanti. Sini. Ni untuk UI staff kafe kita. Ni ada boleh dekat dah. Okey dah Siap beres. start. Okey. You bukan soalan pun ni kan? Tak ada. Kami dah jumpa masalah kedai kita. Orang tak ambil order walaupun makanan dah siap kan. Lepas tu yang kedua, masalah Cik Tah terlepas pandang order yang tulis dalam WhatsApp. Okey. Ni Cik Tah muka dia. Okey. Cik Tah boleh ni yang customer boleh nampak mungkin. Dia boleh tambah order. Lepas tu tulis nama pelanggan. Terima kasih Cik Tah. Okey. Cik Tah boleh nanti boleh tu lah jawab di Google Form. Okey.